pada apa yang berlaku ni, maka nampak dalam hadis ni, yang tersebut dalam hadis ni, nampak beberapa perkara lah yang ada kaitan dengan kiblat. Macam suruh ambil maqam Ibrahim itu, bermula daripada maqam Ibrahim itu sebagai tempat sembahyang, suruh jadikan sebagai tempat sembahyang situ. Maqam Ibrahim itu sendiri bukan kiblat, tapi ada kaitan dengan kiblat. Di situ duduk di situ pun dengan menghadap ke arah kiblat juga. Bukan hak ni sendiri kiblat. Ini menunjukkan bahawa semua yang tersebut di bawah tajuk ini tidak secara langsung berkenaan dengan kiblat. Dengan sebab itulah ada beberapa pendapat ulama berhubung dengan tajuk ni. Kita nak bagi tajuk ni kepada berapa bahagian. Boleh tengok dalam nota di bawah tu, nota 525 tu, bawah, Syah Waliullah rahimahullah berpendapat tujuan Bukhari mengadakan bab ini ialah untuk menyatakan hukum orang yang bersembahyang dengan tidak menghadap kiblat kerana terlupa atau tersalah dalam usahanya menentukan arah kiblat di waktu malam yang gelap gelita misalnya. Imam Bukhari nak cerita hak tu. Yang ni hukum orang yang tersalah atau terlupa dalam memilih arah kiblat. Terlupa dalam memilih arah kiblat, jadi tak kena ataupun tersalah. Jadi bagaimana? Adakah dia kena sembahyang semula? Kalau ada waktu, dalam waktu orang panggil i'adah, sembahyang semula. Kalau sudah habis waktu, adakah kena qada? Kalau sudah habis waktu, kena qada lah. Kalau kita kira kena sembahyang semula kan, orang panggil qada. Kalau dalam waktu, orang tidak panggil qada, orang panggil i'adah, mengulangi semula sembahyang itu. Qada ni mengulangi semula juga, tapi di luar waktu, pada waktu yang lain. Itu dalam kitab-kitab dia ada tu dua istilah tu, beza. Kalau dia kata i'adah, maksudnya dalam waktu, dalam waktu. Sebab saat ni salah kan, jadi tak dikira lah menghadap alah lain tu. Kalau semaya tu tak dikira. Nak ceritanya bagaimana di sini Imam Bukhari nak menarik perhatian kita kepada khilaf yang berlaku di kalangan ulama dan nak menyatakan pendapat dia. Mengikut Syah Waliullah, Imam Bukhari buat tajuk ni, dia nak cerita tentang orang yang terlupa atau tersalah dalam menghadap kiblat. Jadi dia tidak perlu ulangi sembahyang, tidak perlu qada, tak apa, asalkan dia sudah berusaha dah, sudah ikhtiar, sudah usaha dah, tiba-tiba tersalah, tak betul. Jadi bagi dia tak perlu ulangi sembahyang ataupun qada. Bagi beliau, yakni Imam Bukhari, sembahyang orang seperti ini adalah sah. Dia tidak perlu mengulangi sembahyang yang telah dikerjakannya setelah teringat, sama ada dalam sembahyang, duduk tengah sembahyang. Tapi kalau duduk tengah sembahyang, dia kena musing. Pusing selalu. Ikutlah kau kiri, kau kanan kau. Tidaklah mesti kata musing kau kanan. Kalau kita kod ni, kita kata ni kiblat, kita kod ni, pusing kau ni. Tak payahlah musing kau ni. Tak payahlah musing kau ni. Kalau kita duduk balik ni, kita kata kiblat, katakanlah kau ni. Kita duduk ni, pusing kanan. Sama ada kita teringat sendiri atau orang lain yang mengingatkan kita. Tengah-tengah semaya tu, orang kata bukan kod tu, kiblat, pusing. Dia kata kanan beberapa darjah, misalnya kita kata pusing. Itu kalau tengah semaya. Kalau sudah semaya dah selesai, tak perlu ulangi semaya. Mengikut Imam Bukhari,
Nanti kita akan sebut perbezaan pendapat tu. Hak mana pendapat majoriti, hak mana pendapat tak ramai lah, disokong oleh tak ramai. Sama ada waktu sembahyang itu masih ada atau telah habis. Kalau waktu sembahyang masih ada, bagi orang yang mengatakan kena semula sembahyang, dia kena sembahyang semula dalam waktu orang panggil yang ada. Kalau waktu tu telah habis, dia kena qada. Bagi orang yang kata kena semula lah. Tapi bagi Imam Bukhari tidak. Bagi Imam Bukhari tidak. Dalil beliau dalam masalah ini ialah perbuatan Nabi SAW sendiri yang dikemukakan di dalam tajuk bab di atas. Ya, Imam Bukhari kata kalau orang terlupa, kalau orang tersalah, sehingga dia tidak menghadap kiblat ketika bersembahyang tu, tidak perlu diulangi sembahyangnya, mana dalil? Dia ada dalil. Dalilnya yang dikemukakan dalam tajuk ni. Cuba kita perhati. Tajuk ni kita ambil terjemahan dia, iaitu tidak perlu mengulangi sembahyangnya. Pernah Nabi situ. Pernah Nabi SAW memberi salam pada 2 rakaat zuhur. Dia sembahyang zuhur 2 rakaat. Lepas tu beri salam pada 4 rakaat kan? Bukan dia dalam musafir ke dalam gap pun tak. Dia beri salam. Lepas tu salam tu dia musing kepada orang ramai lah, pada makmum. Mesti nak kecek apa-apa. Selepas itu baginda SAW menyempurnakan sembahyangnya yang tertinggal. Ni rekah lah ni. Dia taklik orang panggil ni. Disebut tanpa sanad dalam tajuk cerita ni. Sebenarnya dia sendiri pun ada kemuka akan datang dengan panjang lebar ni. Tapi di sini dia ringkaskan. Di situ ada dialog sahabat. Nabi SAW pusing, sambung sembahyang. Sambung. Itu je. Padahal dia itulah musim alat lain dah. Yang ni dengan membelakangi kiblat adalah dah musim menghadap sahabat-sahabat dia balik belakang ni, makmum ni. Lepas pada tu dia sambung. Dia sambung tu bermakna orang tadi tidak putus. Ketika membelakangi kiblat tu sembahyang dia tidak putus. Dia masih dikira dalam sembahyang lagi. Sebab tu dia sambung. Kalau sudah putus, yang ni dengan membelakangi kiblat ataupun dengan tidak menghadap kiblat, dengan tersalah, kiranya itu membatalkan sembahyang, tentu Rasulullah berhenti sembahyang mula. Ni tak dia sambung hak dua lagi. Sambung hak dua lagi, lepas tu sujud sahwi. Menunjukkan ketika dia musing membelakangi kiblat tu, tidak menghadap kiblat, dikira dalam sembahyang tu. Sebab tu dia sambung. Bermakna sembahyang tu sah lah, dia kata. Walaupun dengan tidak menghadap kiblat, asalkan tidak sengaja lah. Kalau sengaja tu memanglah tak boleh. Ni tidak sengaja, dia terlupa. Di situ dalil dia. Apa ya dia kata tidak perlu ulangi sembahyang start semula. Maka sambung. Kalau tak sudah lagi sambung. Begitulah juga dengan orang yang duduk tengah sembahyang menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat, menghadap arah lain. Tiba-tiba orang bagi tegur dia tidak perlu berhenti sembahyang. Sambung tu macam Nabi buat ni. Sambung, tak payah kecek lah. Kalau tak perlu kecek, tak payah. Sambung dengan menghadap kiblat dengan betul. Jadi hak tadi tidak menghadap kiblat tu dikira juga. Dikira juga. Jadi sah sembahyang. Jangan kita kata puasa tak sedap ni puasa tak sedap. Jadi kita nak buat mula lah. Tak perlu. Tu yang kalau kita belajar ni kita tahu. Pusing tu kan. Jadi hak tadi tidak menghadap kiblat tu tak apa. Buktinya Nabi SAW tidak menghadap kiblat ni. Bila dia terlupa saat ni, dia membelakangi kiblat. Bahkan duduk kecek tu dengan sahabat dia. Tanya tu, hak ni tanya, yalah kau sepuluh dia ni kata dia. Betul lah, sahabat-sahabat kata. Ni menunjukkan sembahyang itu sah. Satu dalil dia ni. Yang kedua, hadis nombor 389 di bawah bab ini. Itu dalil dia. Mana 389 di bawah bab ini, akhir sekali tadi akhir sekali. Hadis pun super tu juga. Cuma dia sembahyang zuhur 5 rakaat. Dia sembahyang zuhur 5 rakaat, orang pun tanya, apa sembahyang ada tambah ke ni? Nabi kata apa? Orang kata memang lagu tu lah. Tambah. Sembahyang 5 sana 5 rakaat. Jadi 5 rakaat tak perlu tambah apa, dah mungkin lebih dah kan.
Jadi dia menghadap sahabat dia dan dia membelakangi kiblat lah kira-kira. Jadi dia pun lipat kaki dia, mana pusing menghadap kiblat, sujud sahwi. Bermakna ketika dia musing tadi, dia kira sebagai dalam sembahyang lagi. Kalau tidak dalam sembahyang, mana batal dah, selagi tak bui salat, tidak habis lagi sembahyang. Bermakna dia kena berhenti. Kalau batal, memang batal. Ni dia tidak berhenti, dia terus sujud sahwi. Dia tidak kata buat semula. Kita sembahyang semula lah, dah moga saat ni salah 5. Tak ada lagu tu. Itu dalil dia yang kedua, menunjukkan sembahyang tu sah. Dalil yang kedua bagi dia. Dan juga hadis nombor 386 di bawah tajuk bab sebelum ini. 386 ni hak baru ni kita baca baru ni kan. Tetapi hak ni riwayat Mansur daripada Ibrahim ni, Mansur dia riwayat dia tidak pastilah, alah kelebih ke alah kurang. Baru ni kita sudah bincang dah ni, lebih ke alah kurang. Hak sebenarnya kalau riwayat Ibnu Mas'ud ni dia alah kelebih. Tidak ada riwayat Ibnu Mas'ud alah kurang. Hak ada alah kurang tu riwayat orang lain. Situlah serupa juga, perkara yang sama juga, iaitu Nabi SAW sudah paling dah daripada kiblat. Paling tu kira-kira dalam sembahyang lah, sebab dia tidak putus. Pada tu dia terus sujud sahwi. Serupa dengan hadis hak ni, hak akhir tadi. Itu dalilnya. Di dalamnya tersebut bahawa Rasulullah SAW telah menghadap para makmum dengan membelakangi kiblat dan bercakap-cakap pula dengan mereka. Setelah mengetahui kesilapannya, baginda SAW menyambung kembali sembahyang yang belum sempurna dikerjakan, lalu bersujud sahwi. Itu yang dilakukannya. Dalam peristiwa yang lain, setelah mengetahui kesilapannya melebihkan rakaat, baginda SAW kembali menghadap kiblat lalu bersujud sahwi. Itulah yang disebut dalam hadis-hadis tadi. Rasulullah SAW tidak mengulangi sembahyang yang dikerjakan dengan tersilap itu. Apa yang dilakukan hanyalah kembali menghadap kiblat dan meneruskan sembahyangnya, kemudian bersujud sahwi. Ini menunjukkan Nabi SAW tetap mengira dirinya masih berada dalam sembahyang, walaupun telah membelakangi kiblat dan bercakap-cakap kerana terlupa. Lagu itulah juga orang lain pun lagu itu. Daripada apa yang berlaku kepada Rasulullah SAW itu dapat disimpulkan bahawa sembahyang seseorang tanpa menghadap kiblat dengan terlupa atau tersalah dalam menentukan arah kiblat adalah sah dan tidak perlu diulangi kembali. Itulah kesimpulan. Sah. Para ulama, ini kita nak cerita pula beza pendapat ni. Siapa dia lagu mana, siapa lagu mana. Tadi hak Bukhari. Para ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Pecahan pendapat mereka adalah seperti berikut. 1. Zuhri, Hasan Basri, Humaid bin Abdurrahman. Humaid bin Abdurrahman ni siapa? Anak pada Abdurrahman bin Auf lah. Anak pada Abdurrahman bin Auf ni ramai alim. Alim. Ni Humaid ni salah seorang. Tawus Al-Auza'i dan Malik mengatakan orang yang yakin telah tersalah menghadap kiblat perlu mengulangi sembahyangnya sebelum waktu sesuatu sembahyang yang dikerjakannya habis. Selagi waktu itu masih ada, dia kena ulas semula. Kalau waktunya telah habis, tidak perlu lagi dia mengulanginya. Tapi kalau sudah habis waktu tu, tak perlu dah. Nak kata qada tak ada. Tapi hanya perlu i'adah. I'adah yang di dalam waktu, kalau dia teringat ataupun orang lain royak, tak betul tu kalau menghadap qiblat kiblat. Waktu masih ada, dia kena ulangi sembahyangnya. Ni dia lah kata gitu. Tapi kalau waktu sudah habis, katakanlah zuhur, sudah habis dah zuhur, masuk waktu asar, tak perlulah. Tak perlu qada. Hanya perlu i'adah. I'adah seperti kita kata tadi dalam waktu. Selagi ada waktu. Yang kedua, Syafi'i dalam qaul jadidnya berpendapat
Orang yang yakin telah tersalah menghadap kiblat perlu mengulangi sembahyangnya secara mutlak, sama ada waktu sembahyang itu masih ada atau telah habis. Kalau masih ada, orang panggil i'adah. Kalau telah habis, orang panggil qada. Kena qada. Kalau sudah habis waktu, kena qada. Itu pendapat dia dalam qaul jadidnya. Dalam kebanyakan Syafi'i ini, pendapat Syafi'i ini orang pakai qaul jadid lah. Qaul jadid ni salah guni. Kalau tersalah atau terlupa sehingga tidak betul menghadap kiblat, orang itu kena ulas semula sembahyang dia. Kalau sudah habis waktu, kena qada sembahyang dia. Itu pendapat yang kedua. Yang ketiga, pendapat Sa'id bin Musayyab, Sya'bi, Atha, Hammad, Ibnul Mubarak, Ishaq, Syafi'i dalam qaul qadimnya. Syafi'i ada dua pendapat. Syafi'i dalam qaul qadimnya, Al-Muzani, ni anak murid Imam Syafi'i, Abu Hanifah Al-Thawri dan ulama-ulama Kufah, ialah pendapat dia pun ialah dia tidak perlu mengulangi semula sembahyang yang telah dikerjakannya. Akan berlaku ni. Inilah juga pendapat Bukhari dan jumhur ulama rahimahumullah. Pendapat jumhur, majoriti ulama memang lagu ni. Yang ni sesuai, kalau dengan Syafi'i, pendapat Syafi'i sesuai dengan qaul qadim Syafi'i, bukan sesuai dengan qaul jadid Syafi'i. Kalau pendapat jumhur, jumhur ni majoriti lah. Jadi dengan sebab itu kita kan, kalau masalah-masalah benda gini ni kita faham. Jangan kita ingat Syafi'i itu majoriti. Jangan. Kalau di kalangan ulama ni ramai dunia ni, pelbagai mazhab, ada kalanya pendapat Syafi'i itu bukan mewakili hak majoriti. Tak. Macam ni, qaul qadim dia tu yang menepati majoritinya. Kalau kita nak kira pakai hak lebih ramai lah, maka hak lebih ramai sesuai dengan qaul qadim Syafi'i, sesuai dengan pendapat Imam Bukhari. Dan inilah orang-orang yang disebut tadi, seramai mana. Itulah sebenarnya, kalau nak kira pendapat yang lebih kuat, seperti yang kita sebut tadi lah, Imam Bukhari dalil dia mana. Itulah dalil, ada dalil. Yang keempat, pendapat Ahmad sama juga dengan pendapat golongan ketiga. Ahmad tu maksudnya Imam Ahmad lah. Kita ringkas saja. Tetapi beliau mensyaratkan sembahyang yang dikerjakan itu mestilah semasa seseorang bermusafir dalam perjalanan, baru boleh, baru dikira sah. Kalau tersalah ataupun terlupa, kalau dalam perjalanan, kalau di rumah tempat dia, tak boleh, dia kena ulas semula ataupun qada. Gitu pendapatnya. Syarat dia kena dalam musafir. Tapi kalau jumhur ulama sani, termasuk pendapat Imam Bukhari, itu tak kira. Ketika bermukim ke, di tempat sendiri ke, ataupun ketika dalam perjalanan, tak kira. Kalau dengan tersalah, dengan terlupa, tak betul menghadap kiblat, sah sembahyang, tak perlu ulang. Tak perlu ulang. Jadi jangan kita ingat setengah-setengah orang dia kata, perlu mengajar Bukhari ni, mazhab tak tahu mana nak. Jangan macam ni. Ni mazhab jumhur ni. Kita tak tahu, orang ramai tak tahu kalau tak mengaji. Padahal ini pendapat dia sesuai dengan pendapat jumhur, kebanyakan. Kalau nak kira lebih ramai, nak kira bilangan, kira demokrasi lah, kira nak kira kan, benar ni, nak kira dari segini lah. Walaupun ada pendapat dia memang dia tu minoriti, ada juga. Biasalah, tidak dia saja, orang lain pada ketika lagu tu. Tidaklah menyebabkan jadi lemah pendapat dia. Orang lain pada ketikanya begitu. Misalnya di sini Syafi'i, itu minoriti, bukan majoriti. Pada ketika yang lain, orang lain sesuai dengan majoriti. Itu pendapat masing-masing, tak apa benda lagu tu berlaku. Ya hak qaul jadid, ya kira hak kuat tu mengikut minoriti lah, kuat semacam. Apa kita tak kata lemah? Dan kalau kita tak kata lemah, hak tu hak lain pun lagu tu lah, jangan dikata lemah lah. Yang kelima, sesetengah ulama Hanafiyah, Imam Abu Hanifah sendiri termasuk dalam golongan yang ketiga tadi. Hanafiyah ni ulama-ulama, tokoh-tokoh dalam mazhab Hanafi. Mereka bagi kepada dua pula. Ni termasuk ni.
berpendapat perbuatan Nabi SAW yang tersebut di dalam hadis itu tidak boleh dijadikan dalil dan hujah. Dia kata kita nak buat dalil dah tadi. Imam Bukhari buat dalil. Dia kata tak boleh buat dalil tu, kata dia. Apa? Tak boleh buat dalil. Kerana ia sudah dimansuhkan, kata dia. Tu cerita sudah dimansuhkan. Bila sudah mansuh habis, tak boleh pakai. Dia tanya, lah ni boleh kecek lagi? Kalau sebenarnya kalau kecek jadi kan, walaupun dengan terlupa. Dia kata tak boleh. Ada tak boleh. Hak lain-lain tu buat cerita ni cerita ketika boleh kecek dalam semaya. Dia buat pergi tu. Ketika boleh bercakap dalam semaya. Jadi semaya kita ni dia ada 3 peringkat. Dia ada 3 peringkat dari segi sejarah dia. Mula-mula boleh jalan boleh, kecek banyak boleh, kecek tengah semaya. Boleh jalan, boleh kecek banyak lah, bukan kecek sikit. Lepas tu dimansuhkan. Peringkat-peringkat. Lepas tu tak boleh dah berjalan dengan sengaja jauh gitu, lepas tu bercakap banyak tak boleh. Tapi sekadar sikit-sikit tak apa lagi, boleh lagi. Peringkat yang ketiga tak boleh langsung cakap. Tak boleh langsung cakap. Itu peringkat yang ketiga. Jadi dia kata hak yang ketiga tu lah kita kena pakai. Hak lain-lain tu kita kena tengoklah hadis tu hak peringkat mana. Ni pada ketika dibolehkan benar bercakap ke apa, jadi tak apalah. Oleh kerana dalil tu dalil yang sama, hadis yang sama. Hadis tu juga menunjukkan Nabi SAW membelakangi kiblat. Hadis tu juga, dalam tu juga menyebutkan Nabi SAW bercakap-cakap. Bila hak bercakap tu mansuh, hak membelakangi kiblat dengan tersalah tu pun mansuh jugalah. Dia kata tak boleh pakai. Tak boleh pakai, kata dia. Hak ni bukan Hanafiyah saja sebenarnya. Sebahagian daripada golongan Syafi'iyah pun berpendapat begini juga. Kata mereka memanglah di peringkat permulaannya bercakap semasa bersembahyang tidak dilarang dan dimaafkan, tetapi kemudiannya ia dimansuh. Maka termasuklah juga bersama-samanya hukum tidak terbatal sembahyang kerana tidak menghadap kiblat, kerana terlupa, terlupa atau tersalah. Bagi mereka keadaan lupa dan ingat sama saja daripada segi hukumnya dalam perkara-perkara yang merupakan fardu sembahyang atau perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Boleh. Jadi perkara-perkara yang membatalkan sembahyang ataupun perkara-perkara yang merupakan fardu sembahyang, kalau kita terlupa pun dikira juga. Kita terlupa tadi tak ada air sembahyang, lepas tu kita ingat jelas tak ada air sembahyang, tak boleh terus sembahyang mula. Dia kira gitulah. Kalau kita terlupa baca hak rukun lah dalam sembahyang, kita terlupa rokok kau misalnya, tak boleh. Kena ulas semula sembahyang walaupun kita terlupa. Dah kita terlupa sampai kesuk lah. Kalau kita terlupa tengah duduk sembahyang tu, kita boleh buat apa-apa lagi kan. Tetapi kata mereka kalau hak fardu tak boleh, kena ulas semula sembahyang tu. Adalah perincian mazhab masing-masing tu, adalah. Dia kata kena kembali semula, jangan berhenti sembahyang, kena balik semula. Kalau tak ditinggal rokok 2 rakaat dah, kena balik semula, kira rakaat yang pertama. Kira rakaat macam-macam lah. Waktu tu pecah pendapat lah. Lepas pada tu sujud sahwi. Ada juga yang mengatakan tidak, kena ulas semula kalau hak sabit dengan fardu atau perkara yang membatalkan sembahyang, tak boleh. Ini satu pendapat. Dia tak kira terlupa ke. Jadi dia kira gini lah. Kalau kita terlupa lah, kita kata terlupa langgar ni traffic light, kita kata sepatutnya ya kena denda, tak boleh kita nak buat alasan saya terlupa, saya tak ingat. Tersalah ke, dia mana tahu kita salah ke tidak salah dah. Jadi tapi demo ni hak ramai-ramai tu kata dia Tuhan, dia tahu kita berurusan dengan Tuhan. Sekarang ni semua yang bukan berurusan dengan orang, bukan berurusan dengan orang. Kalau orang iyalah
Orang pejabat tu mana dia tahu hati kita? Mana? Orang sebenarnya kita tersalah, mana dia tahu? Tak boleh. Tapi dia pakai gitu juga. Pakai gitu. Golongan yang ketiga tadi, dia kata dia tak kira, moga Tuhan tahu hak kita sebenar tu lagu mana. Tak lepas tu tajuk bab ni, tajuk di atas ni, itu cara kita apabila baca Bukhari ni, kita kena analisa, kena perhati molek. Tajuk tu nampak gitu je, tapi sebenarnya kalau kita perhati, dia boleh dibahagikan kepada beberapa perkara. Itu. Kebanyakan ulama mengatakan tajuk ni hanya mengandungi 2 juzuk ataupun 2 bahagian saja. Tetapi sebenarnya kalau kita perhati molek lagi, boleh kita bahagikan kepada 3. Boleh bahagikan kepada 3. Iaitu pertama, bab tentang menghadap ke arah kiblat. Tidak perlu mana? Yang pertama, bab tentang menghadap kiblat. Tu satu. Yang kedua, dan orang yang berpendapat orang yang terlupa sehingga bersembahyang dengan tidak menghadap ke arah kiblat tidak perlu mengulangi sembahyangnya. Itu yang kedua. Ketiga, pernah Nabi SAW memberi salam pada 2 rakaat zuhur, lalu menghadap ke arah orang ramai, yakni para makmum. Selepas itu baginda SAW menyempurnakan sembahyangnya yang tertinggal. Itu 3 bahagian. Jadi nak itu bagi pengkaji, dia kajilah. Bagi kita orang biasa, sebab itulah kalau belajar Bukhari ni, kita akan merasa takut nak baca. Sorry. Walaupun ada terjemahan setengah-setengah orang, dia kata tak apalah, terjemahan ada dah, sudah hati je. Jangan setengah-setengah kita kena ngaji. Buku-buku biasa boleh baca, boleh tidur, boleh, tak apa. Tak ada cikgu pun tak apa. Tapi setengah-setengah kita tak boleh. Macam ni, bila kita ngaji baru kita tahu, oh payah sangat benarnya. Sekali tengok, tak apalah sekali tengok. Sebab tu dia tak boleh. Setengah-setengah pula mesti kena ngaji. Kalau tak ngaji, boleh jadi 1-2 tempat tu kita lepas. Banyak tempat ni, beribu-ribu tempat ni, takkan nak lepas belakang kita. Jadi dengan sebab tu kita kena paduan. Berapa ramai orang yang cerdik-cerdik yang sudah buat kajian benda ni. Kena terus sambung. Perhati hak tu, perhati hak ni, kena ambil kira. Yang ni kena ambil kira syarah. Enggak syarah ada, demo katalah kita pun tak tengok lah. Syarah Bukhari ni, Fathul Bari ni, Indonesia ada kajian terjemah. Fathul Bari tu 15 jilid tu dia terjemah. Tapi tak tengok lagi setara mana. Banyak perkara kita tengok usah kau syarah tu. Mata Bukhari saja talak lain, bukan main, banyak. Salah banyak. Salah teruk. Hak tu tak tahan yang kita terus ni. Salah teruk. Jadi hak ni tak tahulah besar gitu semua tu dah. Jadi kalau baca berpadukan kat syarah ni bukan satu. Banyak lagi. Orang lain kata lagu lain. Jadi ada kosuk dah hak tu habis, tak ada lah, mau tamat lah. Dah. Ada lagi syarah lain. Hak tu dah benar. Dia tak sudah juga, dia kena reti bahasa hak asal juga. Dia kena reti bahasa asal juga. Bagi Kirmani, juzuk pertama berarti, ini salah seorang syarih ni, pensyarah Bukhari. Bagi Kirmani, juzuk pertama berarti gini, kalau dalam Arab dia, bab ma jaa fil qiblati wa ma yata'allaqu biha. Maksud bab tentang kiblat dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Dia sebut bab ma jaa fil qiblah saja, jadi bab tentang kiblat. Gitu ya. Tengok, dia faham apa-apa yang ada kaitan dengannya. Tu dia faham gitu. Pensyarah dia faham gitu. Dia faham mana? Itulah. Itulah orang panggil pengkaji tu. Dia faham daripada hadis Bukhari. Sebab kita kata tadi lah, bukan semuanya berkenaan dengan kiblat ni. Ada bawah tajuk. Bawah tajuk dengan Imam Bukhari buat mari ni bukan semua berkenaan dengan kiblat. Banyak lagi berkenaan dengan benda-benda lain. Jadi dengan sebab itu dia kata maksudnya begitu.
Juzuk yang kedua dan ketiga pula merupakan sebahagian daripada juz'iyatnya. Juz'iyat. Jadi kiblat dan apa-apa yang ada kaitan dengannya. Apa juz'iyatnya? Perinciannya, contohnya apa? Contohnya begini. Orang yang mengatakan orang yang terlupa ketika sembahyang tu dia tidak menghadap kiblat. Itu perincian dia tu. Ataupun contoh-contoh bagi tajuk. Jadi tajuk utamanya ialah hak mula-mula, bab kiblat dan apa-apa yang ada kaitan dengannya. Itu sebenarnya tajuk utama orang panggil. Dua bahagian lagi tu ialah sebagai penjelasan dan sebagai contoh kepada tajuk utama. Tajuk utama. Bermaknanya dulu kita sudah bicara kan, dia ada satu kaedah. Jadi tajuk utama tu orang panggil tarjamah muthbatah. Dua lagi tu tajuk juga tapi tarjamah muthbitah. Tengok dululah. Nota dulu. Dia ada dua bahagian tu. Bermakna Kirmani kata gini ni dia pakai gitulah tu. Dia pakai kaedah tu. Maulana Zakaria di dalam takrir Bukharinya berkata, bab ma jaa fil qiblah, yang dikemukakan oleh Bukhari di sini sama seperti tajuk masail syatta, kata dia. Jadi pelbagai masalah di dalam sesetengah kitab. Gitu pun. Tetapi di dalam Al-Abwab At-Tarajim, hak masyhur tu dia buat syarah tajuk-tajuk Bukhari saja tu. Maksud tak ada. Ini dalam takrir dia. Takrir dia ni semasa dia mengajar, anak murid catat. Kemudian masing-masing kumpul, letak setepak di situ dalam takrir dia. Takrir dia tu dalam bahasa Urdu. Takrir dia ni, ini daripada bahasa Urdu. Kalau dalam hak kita ni, dalam huraian kita ni, kalau kata takrir Bukhari, maksudnya itu bukan Abwab At-Tarajim. Abwab At-Tarajim tu dalam bahasa Arab. Ni takrir dia ni dalam bahasa Urdu. Pentinglah ni. Ni semasa kita ngaji dulu, pihak universiti bagilah. Dia bagi percuma. Dia banyak bagi percuma kitab-kitab ni. Antaranya hak dia bagi percuma ni sebab ni penting. Setiap pelajar mesti kena baca. Takrir dia tu. Dia kata hak ni tajuk Bukhari ni serupa dengan kalau dalam kitab lain, dia buat tajuk masail syatta. Tajuk, misalnya kita kata tajuk kitab bersuci, banyak dah. Lepas tu hujung tu pelbagai masalah yang berkait dengan bersuci. Pelbagai masalah. Hak ni pelbagai masalah. Di dalam setengah-setengah kitab dia buat lagu tu. Dia ada kan kitab ni, dia ni, kalau dalam kitab Arab lah, dia ada kitab bab, dia ada kitab bab fasal. Kita panggil fasal juga kan, fasal 1, fasal 2. Kemudian dia ada pula faedah, tatimah, takmilah, macam-macam dia ada pula tu. Ini sebagai gapo, sebagai gapo. Ini sebagai masail syatta. Kalau dalam Muwatta Imam Malik, dia guna istilah jami'. Kalau tentang waktu, dalam Muwatta Imam Malik misalnya, kitab dia tu dimulakan dengan perbincangan tentang waktu sembahyang. Jadi setelah dia sebut waktu asar, waktu ni, akhir sekali dia sebut jami'ul wuqut. Yang ni bab pelengkap kepada masalah waktu. Pelengkap. Dia ada bab jami' biasanya di hujung setiap bab. Hak tu sebagai masail syatta di dalam setengah-setengah kitab yang lain. Itu kaedah dia tu. Kaedah kitab tu dia banyak pula. Kaedah nak baca kitab tu. Ni sebagai gapo? Faedah saja. Ni istitrad dia panggil. Ni masail syatta. Ni tatimah. Banyak pula tu. Biasanya masail syatta terletak di akhir sesuatu bab. Memang ni bab yang kelima ni adalah yang terakhir untuk bab kiblat.
Ini yang terakhir, bab kiblat. Wa man lam yara al-i'ada ala man saha, yang di juzuk seterusnya itu pula merupakan juz'iyatnya. Juz'iyat tu sebagai contoh dia lah, sebagai contoh kepada pelbagai masalah tu. Apa antaranya? Antaranya kalau orang terlupa, tak betul menghadap kiblat dengan terlupa, orang dia kena ulangi qasidah sembahyang dia. Itu juz'iyat dia lah tu. Perincian ataupun penjelasan tentang tajuk utama. Oleh kerana masalah terlupa di dalam sembahyang adalah penting dan mempunyai banyak perselisihan pendapat tentangnya, maka Bukhari menyebutkannya secara khusus. Dia pilih hot tu. Padahal banyak lagi pelbagai masalah ni berkait dengan kiblat ni, banyak lagi. Tapi dia pilih hot tu sebab ini penting dan ada banyak perselisihan pendapat ulama. Sehingga kan macam kita kata tadi, kalau ni kata tak sah adalah sembahyang. Bila tak sah kena ulas semua tak. Kalau ni kata sah, beza jauh tu. Kalau orang pakai hak tak sah kan tak jadilah sembahyang tadi. Tak jadi, tak kira lah sembahyang tadi. Kalau kita tak qada kan, mana semua tak sembahyang. Semua tak sembahyang. Berat tu. Jadi tak sembahyang kan. Kan beza jauh. Hak ni pula kata sah, tak apa, tak perlu sembahyang. Ini kan sebab tu dia sebut hak ni. Jika diperhatikan dengan saksama, anda akan mendapati bab ini adalah yang terakhir daripada bab-bab kiblat. Terakhir. Selepas bab ini bermulalah pula perbincangan tentang masjid. Bab yang ke-6 ni akan datang ni tentang masjid lah. Oleh itu wajar sekali bab ini dikira sebagai tajuk masail syatta, pelbagai masalah. Seperti kalau dalam kitab lain dia letak di hujung. Memandangkan kandungan hadis-hadis di bawahnya adalah pelbagai, namun ia tetap berkaitan dengan kiblat. Walaupun pelbagai, masih ada kaitan dengan kiblat. Pada pandangan penulis, pendapat sendirilah, juzuk pertama bab ini bermaksud menyatakan kepentingan dan kewajiban menghadap kiblat. Itu maksudnya. Yang 3 juzuk kita bagi tadi, 3 bahagian. Bahagian yang pertama bermaksud menyatakan kepentingan dan kewajiban menghadap kiblat ketika bersembahyang. Nak tekan akhir sekali ni. Ni penutup ni kan. Kiblat ni benda besar, benda penting, perlu dijaga dan wajib dalam sembahyang. Juzuk kedua merupakan penjelasan kepada juzuk pertamanya, iaitu walaupun menghadap kiblat ketika bersembahyang itu begitu penting dan wajib, namun dalam keadaan seseorang terlupa dan tersalah dalam menentukan arah kiblat, sembahyangnya tetap sah. Itu maksudnya. Itu maksud juzuk yang kedua. Sembahyangnya tetap sah. Penting setang mana pun, walaupun berat pun. Kedudukan kiblat itu kena jaga. Tapi kalau tersalah, kalau terlupa, tetap sah sembahyang. Itu dia nak ayat. Itu bahagian yang kedua, kaitannya dengan bahagian yang pertama. Juzuk yang ketiga pula merupakan contoh kepada dakwaan Bukhari di dalam juzuk kedua, dan sekaligus ia juga merupakan dalil kepada dakwaannya itu. Juzuk ketiga tu dalil dia. Jadi yang dia kata tak apa tu sah sembahyang tu, mana dalil? Dalilnya tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat Zuhur, lepas tu dia beri salat menghadap orang. Orang pun tegur, dia pun sambung semula sembahyang. Ni sebagai dalil kepada dakwaan dia. Dakwaan dia apa dia? Walaupun kiblat itu penting, walaupun wajib menghadap kiblat, tapi kalau terlupa, tak apa, sah sembahyang. Mana dalil? Dalilnya yang ketiga. Dia ada kaitan. Itu kan ada kaitan. Juzuk ketiga ini sebenarnya merupakan sebahagian daripada hadis Dzil Yadain. Orang panggil hadis Dzil Yadain, yang akan dikemukakan oleh Bukhari secara terperinci di dalam bab sembahyang nanti. Sembahyang 2 rakaat, lepas tu beri salat, kecek-kecek, sambung semula tu orang panggil hadis Dzul Yadain. Dzul Yadain ni sahabat dia, tangan dia tu panjang sikit. Panjang sikit. Dia lah tegur Nabi ya.
Ada yang kata begitu, ada yang kata maksud Zulyadah itu lagu lain, tak apalah tu. Kita ambil kebanyakan sebutlah. Jadi dia tegur Nabi SAW. Adakah sembahyang ni sudah diqasar wahai Rasulullah? Dia. Itulah, akan datang kita akan jumpa. Juzuk ketiga ini sebenarnya merupakan hadis Zulyadah tadi. Dakwaan Ibnu Battal dan Ibnu Tin, ini semua mensyarah Bukhari belakang ni. Ibnu Battal syarah Bukhari juga. Ibnu Tin syarah Bukhari juga. Bahawa hadis ini merupakan sebahagian daripada hadis Ibnu Mas'ud yang lalu, iaitu hadis nombor 389, adalah suatu kekeliruan. Sebab hadis Ibnu Mas'ud tak ada dalam riwayat mana-mana pun halah kurang sembahyang Nabi. Kalau ada riwayat daripada dia, ialah halah kelebih. Sedangkan dalam tajuk tadi halah kurang, zuhur dibuat dua. Tiba-tiba Ibnu Battal dan Ibnu Tin kata ni hadis tu dah. Hadis Ibnu Mas'ud, mengikut ulama-ulama dia duduk kaji tengok tak ada. Kalau riwayat halah kurang, Ibnu Mas'ud meriwayatkan halah lebih, ada. Jadi itu satu kekeliruan, waham, orang panggil waham. Jadi makna ulama besar pun dia ada juga buah keliru ni, buah keliru ni tidak tepat lah, tidak tepat. Sebabnya ialah tidak tersebut di dalam mana-mana saluran riwayat daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah memberi salam setelah mengerjakan 2 rakaat sembahyang, itu tak ada. Ada daripada orang lain, tak ada kena-mengena lah dengan waktu. Jadi ini menunjukkan kalau kita pakai hak jumhur ulama tadilah, menunjukkan Allah SWT tidak kira kita ni kalau kita tersalah. Tak kira. Sesuai dengan hadis yang lain pula, Allah SWT mengangkat pain daripada 3 macam orang. 3 macam orang. Siapa dia? Orang yang terlupa, orang yang tersalah, dan orang yang dipaksa. Dipaksa. Dalam Quran, dalam ayat yang lain pada sebut, dia kalau hadis sahih ni dia sesuai lah dengan ni. La tu'akhidna in nasina au akhtana. Tu lah. Jangan kira salah Tuhan kita ni, hak mana-mana kita terlupa dan hak mana-mana kita salah. Ayat tu sesuai, serupa je. Kalau tidak ada hadis ni, ayat Quran itu ada. Kalau ada hadis Quran lagi kuat lah. Ini menunjukkan apa ni, kalau kita tersalah Tuhan tak kira. Tuhan kira ni kalau kita sedar khabar. Dan dalam setengah riwayat dia sebut bukan tersalah, tapi orang yang tidur. Dalam tidur, kalau ada orang jenis tidur jalan rata, ada tak kena gaya bunuh orang tu boleh jadi tu. Jadi kalau dia bunuh orang, dosa orang dak. Saya tak kira walaupun bunuh orang. Lepas tu adakah dilepas saja dia gitu? Itu cerita lain lah. Caralah dulu, caralah dulu, takkan nak lepas gitu saja. Dia lah ke? Nama kau wala apa dia meninggiga. Itu cerita lain lah. Tapi dari segi dosa tu dak. Kalau sungguh, kalau sungguh dosa tu tidak. Di situlah dari segi nampak rahmat Allah SWT tu kepada kita. Dan gapo-gapo pun yang dikira hak sengaja, yang sedar, khabar. Kalau tak khabar, tak kira. Tapi kalau tak khabar tu dengan sengaja kita cari, tak boleh. Misalnya minum arak, tak khabar dah lah. Siapa dia suruh minum arak? Sebelum minum arak tu khabar kan? Tu tak boleh lagu tu. Tak kira. Ini tak khabar sungguh. Misalnya kita tak tahu iaitu tu arak, ataupun orang paksa kita minum arak, lepas pada kita tak khabar, jadi macam-macam. Tu tak kira dari segi dosa, tu tak kira. Dari segi kalau dia rosakkan barang orang, apa kena ganti, tu cerita lain. Tu ada hukum lain lah. Supaya juga masalah orang gila kan, sebab ada berlaku pada
apa namanya, ustaz kita ada berlaku orang gila tepuh kereta dia. Mana nak kira lagu mana? Nak kira tak boleh kira dah. Tak boleh siapa dia bui dia tu. Apa salah juga tu. Jadi yang akan salah kira je kalau mengikut hukum Islam keluarga dia tu, apa lok tu. Jadi katanya bini dia kata kalau kita tak punya bahan kita. Jadi panjang cara lah tu kalau nak kira. Nak lagu mana? Kalau nak kira gila tu tak boleh kira dah, pasal dia tak sedar. Kemuncak tak sedar dah tu kalau dah gila. Jadi tak dikira. Bagi orang, kalau kita ambil kira pendapat yang mengatakan tak boleh, kena ulang semula walaupun tersalah, walaupun terlupa. Kalau sudah habis waktu kena qada. Kalau mengambil kira pendapat tu, kita nampaklah betapa besarnya kedudukan kiblat. Sehingga kalau terlupa, kalau tersalah pun tidak menghadap kiblat tu tak sah sembahyang. Setara itulah besarnya kiblat ni. Beratnya. Jadi dengan sebab itu orang Islam kena ambil hal lah, ambil tahulah. Dari segi cuba betul sokmo nak buat masjid tu, kira molek, ambil kira molek dulu sebelum letak batu asas tu lagi. Semua kena kira. Sebab apa? Benda tu sangat penting. Kiblat-kiblat ni sangat penting, terutamanya hak berkenaan dengan masjid. Sebab apa? Masjid kalau batu nak orang mana? Tak boleh pusing. Kalau masjid tu kayu boleh kira, boleh usung, kita kata pusing. Tapi kalau masjid tu masjid batu, nak lagu mana? Dengan sebab tu Imam tengok cara dia buat tajuk ke tak? Lepas kiblat masjid. Pasal apa? Hak penting benar kena jaga ni kiblat ni masjid. Masjid tu paling penting. Sebab tu dia ada kaitan. Dia macam air mengalir gitu sampai sini dia pusing sampai sini. Kalau irama kat rentak muzik lah kita kata, dia mula mengalir tenang. Cara dia itu berbeza daripada kitab lain. Sebab itulah Maulana Anwar Shah Kashmiri kata salah satu kitab yang ajaib dalam dunia Bukhari. Kitab yang ajaib dalam dunia Bukhari. Bukan senang tu nak buat ni kait dengan ni, ada kait ni, sesuai ni. Lepas pada ni sesuai dengan sampai akhir ada kaitan tajuk dengan tajuk, tajuk ni dengan sebelum pada ni, isi dengan isi. Bukan senang. Tak apalah.